Okay, hari ini saya nak kongsikan satu teknik semaian biji benih yang kalau kita buat, insya-Allah biji benih tu mudah menjadi. Biji benih dalam bekas ni saya semai kemarin. Tengok dia dah bercambah dah. Yang saya semai ni biji benih lama tau. So ada yang menjadi, ada yang tak menjadilah. Kalau biji benih baru tu, insya-Allah banyak yang akan bercambah. So cara dia, kita letakkan tisu dalam bekas yang boleh tutup macam ni. Lepas tu kita spray sampai tisu tu basah. Kemudian kita ambil biji benih tu, kita tabur je dekat atas tisu tu. Lepas tu kita tutup je macam ni. Okey, tutup. Lepas tu pasang penutup dia, simpan dekat tempat yang gelap. Macam saya selalunya saya simpan dalam laci. Lepas tu dalam masa 1 ke 2 hari, kita boleh check lah. Kalau kata biji benih tu okey, dia akan bercambah dengan baik lah. So kawan-kawan yang baru mula menanam and then ada masalah semai biji benih tak menjadi, boleh cuba cara ni. Biji benih yang dah bercambah ni, kita boleh ambil dia. Okey, lepas tu kita letakkan dekat dalam rock wool ataupun kita boleh semai ke kokopit lah. Cara dia mudah je, kita buat lubang sikit. Lepas tu kita letak biji benih yang dah bercambah tu. Lepas tu tutup sikit. Macam tu je. So anak pokok ni tadi dia akan terus membesar. Ini contoh yang saya dah buat sebelum ni, guna teknik yang sama. So dalam ni ada lagi biji benih yang tengah bercambah. So kita tutup dulu. Simpan balik dekat tempat gelap. Nanti bila dia dah besar sikit, baru kita pindahkan dia. So kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya saya dekat ruangan komen. Okay, bye.